Thailand hilang takhta. Dan dunia baru perasan. Selama lebih 10 tahun, Thailand sentiasa jadi raja pelancongan Asia Tenggara. Tapi pada 2025, untuk kali pertama dalam lebih sedekat, bukan sebab pandemik, bukan sebab bencana besar, bilangan pelancong ke Thailand jatuh. Dan sementara itu berlaku, ada satu negara jiran yang senyap-senyap mengambil tempatnya. Apa sebenarnya yang berlaku di sebalik tabir ini? Boot wet. Sebelum kita teruskan, sila subscribe supaya anda tak terlepas semua perkongsian penting saya. Tulis "I subscribe" di ruangan komen, dan saya sendiri akan sambut anda ke dalam komuniti ini. Baik, jom kita mula. Kalau anda pernah rasa bangga sebab Malaysia kita ni biasa-biasa je dalam dunia pelancongan, berbanding Thailand yang glamor dengan Bangkok dan Phuketnya, anda kena dengar ni. Sebab apa yang berlaku pada 2025 ini, betul-betul ubah seluruh lanskap pelancongan rantau kita. Pada tahun 2025, sesuatu yang tak pernah terjadi sejak sedekat berlalu sedang berlaku di Thailand. Negara yang selama ini sentiasa jadi destinasi nombor 1 di Asia Tenggara, tiba-tiba mengalami penurunan pelancong tahunan. Bukan sikit. 7% turun berbanding tahun sebelumnya. Jumlah keseluruhan Thailand untuk 2025, sekitar 32.9 juta pelancong. Berbanding 35.5 juta pada 2024. Dan sementara Thailand turun, Malaysia pula naik dengan mendadak. Malaysia catat lebih 42 juta pelancong antarabangsa sepanjang 2025, peningkatan sebanyak 11.2% berbanding tahun sebelumnya. Ini menjadikan Malaysia destinasi paling popular di seluruh Asia Tenggara, untuk tahun kedua berturut-turut. Bayangkan tu. Untuk pertama kali, lebih ramai orang dunia pilih Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Langkawi dan Sabah, berbanding Bangkok atau Phuket. Kalau anda ada kawan yang dulu mesti cakap tahun ni nak pergi Thailand lagi, cuba tanya dia sekarang. Ramai pelancong, terutamanya dari China, yang dulu jadikan Thailand destinasi tetap mereka, kini bertukar fikiran. Bayangkan seorang pelancong dari Guangzhou, yang setiap tahun, selama lebih 10 tahun, pergi bercuti ke Phuket dengan keluarga. Tapi tahun ini, dia pilih Pulau Pinang sebaliknya. Bukan sebab Phuket jadi kurang cantik, tapi sebab sesuatu yang lebih dalam rasa selamat. Tapi ada satu sebab yang jarang orang bincangkan secara terus terang. Bukan ekonomi semata-mata. Ini tentang rasa selamat. Pada awal 2025, satu insiden mengejutkan dunia. Seorang pelakon dari China bernama Wang Xing, pergi ke Thailand atas jemputan kerja perfilman, tapi dia diculik, dan dibawa merentas sempadan ke Myanmar, di mana dia dipaksa bekerja dalam operasi penipuan dalam talian. Berita ini tular dengan pantas di media sosial China. Dan bukan sekadar satu cerita sahaja, ia menjadi simbol kepada satu kebimbangan yang lebih besar, keselamatan pelancong asing, terutamanya di kawasan sempadan. Kesannya drastik. Dalam tempoh Januari hingga Mei 2025 sahaja, kedatangan pelancong Cina ke Thailand jatuh sehingga sepertiga, daripada 2.9 juta pada tahun sebelumnya, kepada hanya 1.9 juta. Ini bukan kebetulan. Ini reaksi langsung daripada rasa tidak selamat yang tersebar luas. Kalau anda fikir itu sahaja masalahnya, tunggu dulu. Pada akhir tahun 2025, konflik sempadan antara Thailand dan Kemboja semakin tegang. Ada laporan pertempuran di kawasan Trat dan Sisakit. Imej Thailand sebagai destinasi yang aman dan tenang mula tercalar di mata dunia. Dan kalau itu masih belum cukup, mata wang bat Thailand menguat dengan ketara. Ini menjadikan percutian ke Thailand jauh lebih mahal berbanding dahulu, terutamanya untuk pelancong jarak jauh seperti dari Amerika Syarikat. Malah kedatangan pelancong Amerika turut menurun sekitar 6% disebabkan kos yang melambung. Jadi bayangkan keadaan ini, seorang keluarga di Eropah sedang merancang percutian musim panas. Mereka selalu fikir Thailand sebagai pilihan pertama. Tapi tahun ini, mereka baca berita tentang konflik sempadan, harga yang naik, dan kebimbangan keselamatan. Apa mereka buat? Mereka cari alternatif. Dan di situlah peluang besar terbuka untuk Malaysia.
Dan di sinilah Malaysia mengambil kesempatan yang ramai tak jangka. Malaysia bukan untung secara kebetulan. Ini strategi yang dirancang dengan teliti. Sementara Thailand bergelut dengan isu keselamatan dan konflik sempadan, kerajaan Malaysia membuat satu langkah bijak, memanjangkan dasar bebas visa untuk pelancong China dan India sehingga tahun 2026, dengan option untuk disambung lagi. Ini bermakna, sesiapa daripada negara-negara besar ini boleh masuk Malaysia tanpa kerumitan permohonan visa. Tak perlu tunggu lama. Tak perlu bayar yuran tambahan. Cuma tempah tiket dan terbang. Dan kesannya terasa serta-merta. Dalam suku pertama 2026 sahaja, Malaysia menerima lebih 10 juta pelancong antarabangsa, satu rekod baru. Sebagai perbandingan, ini melebihi jumlah keseluruhan setahun yang dicapai oleh sesetengah negara jiran kita. Kerajaan juga lancarkan kempen besar-besaran Visit Malaysia 2026 dengan sasaran menarik antara 43 hingga 47 juta pelancong sepanjang tahun. Peruntukan untuk promosi pelancongan ini mencecah 550 juta RM. Ini bukan jumlah kecil. Ini pelaburan strategik yang serius. Selain itu, laluan penerbangan antarabangsa turut diperluaskan. Hanya dari wilayah Guangdong, China, sahaja, terdapat lebih 180 penerbangan setiap minggu ke Malaysia. Secara keseluruhan, lebih 500 penerbangan mingguan menghubungkan China dengan Malaysia. Ini menjadikan Malaysia jauh lebih mudah diakses berbanding sebelum ini. Bayangkan seorang keluarga dari India yang sedang merancang percutian. Mereka bandingkan beberapa destinasi, proses visa, kos penerbangan, kemudahan semasa ketibaan. Malaysia menawarkan kemasukan bebas visa sehingga 30 hari, proses kemasukan digital yang pantas melalui Indaj, dan banyak pilihan penerbangan terus. Berbanding destinasi lain yang masih memerlukan proses visa yang rumit, pilihan jadi jelas. Ini sebab utama kenapa kedatangan pelancong India dan China ke Malaysia terus meningkat dengan ketara, sementara Thailand bergelut untuk menarik balik keyakinan pelancong yang sama. Tapi adakah pertumbuhan pesat ini tanpa risiko untuk Malaysia sendiri? Ini bukan sekadar nombor pelancong. Ini tentang nasib peniaga kecil, hotel, dan keluarga yang bergantung pada industri ini untuk sara hidup. Bagi Thailand, kesan kejatuhan pelancong ini sangat ketara dari segi ekonomi. Hasil daripada pelancongan asing jatuh sebanyak 4.7% kepada sekitar 1.53 trilion baht, bersamaan kira-kira 45 bilion dolar Amerika. Ini penurunan besar berbanding 1.67 trilion baht pada tahun sebelumnya. Kenapa ini penting? Sebab sektor pelancongan menyumbang kira-kira 12% daripada keseluruhan ekonomi Thailand. Bila sektor ini terjejas, kesannya bukan hanya dirasai oleh hotel mewah di Bangkok, tapi sampai ke peniaga kecil, pemandu tuk-tuk, peniaga makanan jalanan, sehinggalah pemilik penginapan kecil di kawasan pelancongan. Bagi Malaysia pula, situasi sebaliknya. Dengan sasaran hasil pelancongan antara 147.1 bilion RM sehingga 329 bilion RM bawah kempen Visit Malaysia 2026, ini bermakna lebih banyak peluang pekerjaan, lebih banyak pendapatan untuk peniaga tempatan, daripada pemilik homestay di Langkawi, hinggalah peniaga di Jonker Walk, Melaka. Tapi di sinilah kita perlu berfikir secara matang. Pengajaran sebenar daripada situasi Thailand bukan sekadar Malaysia menang, Thailand kalah. Pengajaran sebenarnya adalah pergantungan kepada satu sahaja pasaran sumber pelancong adalah risiko besar. Thailand bergantung sangat kuat kepada pelancong China selama bertahun-tahun. Bila keyakinan pasaran itu jatuh disebabkan satu insiden, kesannya menjalar ke seluruh industri. Jadi untuk peniaga pelancongan tempatan di Malaysia, ini adalah masa untuk belajar, jangan letak semua telur dalam satu bakul. Diversifikasi pasaran pelancong dari China, India, Eropah, Timur Tengah, sehingga ASEAN sendiri adalah kunci untuk kestabilan jangka panjang. Tapi ada satu risiko yang Malaysia sendiri perlu jaga elok-elok. Bila terlalu ramai datang, ada harga yang perlu dibayar. Ini perkara yang ramai tak sedar. Sebelum Thailand mengalami kejatuhan pelancong pada 2025, negara itu sebenarnya sudah lama bergelut dengan isu lain, overturisme.
Bandar-bandar utama seperti Bangkok dan Phuket sentiasa sesak pada musim kemuncak. Infrastruktur tertekan. Kualiti pengalaman pelancong mula menurun sebab terlalu ramai orang berebut tempat yang sama. Ini pengajaran penting untuk Malaysia. Bila kita bercakap tentang sasaran 47 juta pelancong, kita juga perlu fikir, adakah infrastruktur kita mampu menampung jumlah ini secara mampan? Lapangan terbang, jalan raya, sistem pengangkutan awam, sehinggalah kebersihan dan keselamatan kawasan pelancongan, semua ini perlu seiring dengan pertumbuhan jumlah pelancong. Dan jangan lupa, persaingan serantau juga semakin sengit. Vietnam, sebagai contoh, mencatatkan pertumbuhan 2 digit dalam suku pertama 2026, dengan 6.76 juta pelancong asing, naik 12% berbanding tahun sebelumnya. Vietnam sedang melabur besar dalam infrastruktur dan pemasaran agresif. Mereka bukan pesaing kecil yang boleh dipandang sebelah mata. Jadi walaupun Malaysia sedang berada di kedudukan teratas sekarang, kedudukan ini tidak semestinya kekal selama-lamanya, melainkan kita terus berusaha membangunkan industri ini secara bijak dan mampan. Kalau anda pernah rasa bangga melihat Malaysia naik ke puncak rantau ini, ingat juga, kejayaan ini perlu dijaga, bukan diambil mudah. Jadi soalan sebenar bukan siapa menang sekarang, tapi siapa boleh kekal di atas. Mari kita imbas semula apa yang kita sudah bincangkan. Thailand, untuk kali pertama dalam lebih sedekat, mengalami penurunan pelancong tahunan disebabkan gabungan beberapa faktor, insiden keselamatan yang menggemparkan dunia, konflik sempadan dengan Kemboja, dan mata wang yang menguat menjadikan percutian lebih mahal. Malaysia sebaliknya, melalui dasar bebas visa yang strategik, kempen pemasaran besar-besaran, dan peningkatan laluan penerbangan, berjaya menarik lebih 42 juta pelancong pada 2025, menjadikannya destinasi nombor 1 di Asia Tenggara untuk tahun kedua berturut-turut. Tapi di sebalik kejayaan ini, ada pengajaran penting: jangan bergantung pada satu pasaran sahaja, dan jangan lupa jaga kualiti serta infrastruktur, supaya kita tak ulang kesilapan yang sama seperti yang dialami oleh negara jiran. Sebagai rakyat Malaysia, ada rasa bangga melihat negara kita diiktiraf di pentas dunia. Tapi kebanggaan ini juga perlu disertai dengan kesedaran, supaya kejayaan ini bukan sekadar sementara, tapi sesuatu yang boleh kita kekalkan untuk jangka masa panjang. Jadi sekarang, saya nak tanya anda. Kalau anda pernah melancong ke Thailand dan Malaysia, mana yang anda akan pilih sekarang, dan kenapa? Tulis di ruangan komen. Saya betul-betul nak baca pengalaman sebenar anda. Dan satu lagi, pada pandangan anda, adakah Malaysia boleh kekal di kedudukan teratas ini untuk tahun-tahun akan datang? Atau ini cuma kemenangan sementara sebelum negara lain bangkit semula? Kongsikan pendapat anda. Saya akan baca setiap komen. Jumpa lagi di video akan datang.